Contoh kalau berlaku peperangan, apa yang tuan-puan ada dekat tangan? Tak ada apa. Mungkin ada buku emas, buku akaun emas. Adakah buku tu tuan-puan pergi luar negara, buku tu boleh laku, buku tu boleh dijual? Sebab bila berlaku peperangan, kita fikir nak lari tuan-puan. Kita fikir nak lari, kita fikir nak selamatkan diri. So kalau hanya ada buku tuan-puan bawa pergi luar negara, adakah buku tu laku untuk tuan-puan jual? Buku emas, buku akaun emas tu. Adakah dengan tuan-puan melihat ada apps, tengok nombor digital berapa gram tuan-puan simpan, so tuan-puan bawa pergi luar negara, saya nak jual emas saya ada dalam akaun ni, boleh tak? Tak boleh tuan-puan. Tapi siapa yang pegang emas fizikal, dialah yang paling win, yang paling menang. Sebab emas fizikal ni kalau berlaku peperangan, tuan-puan lari ke luar negara, tuan-puan pergilah mana-mana negara yang aman, tuan-puan boleh teruskan kehidupan dengan cara ambil emas ni, jual dekat mana-mana tempat yang membeli emas ni. Dalam dunia ni tuan-puan pusing satu dunia, setiap negara mesti ada kedai, mesti ada tempat yang beli emas. Mesti ada. Mustahil tak ada. Mustahil tak ada tuan-puan. Mesti ada manusia yang akan nak beli emas tuan-puan. Sebab tu saya cakap emas fizikal ni lah yang paling win berbanding tuan-puan pergi buka akaun emas yang mana emas tu tak ada, tak wujud pun emas dia. Tuan-puan hanya nampak nombor digital.